Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Datang satu orang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya dia, apa khabar kamu pagi ni? Dia kata, aku pagi ni dalam keadaan suka kepada fitnah, benci kepada kebenaran. Ush, kejut Sayyidina Umar. Dia kata, aku benci kebenaran, aku suka kepada fitnah. Dan dia kata, aku solat tanpa wuduk, dan aku ada apa yang Allah tak ada. Allah merah muka Sayyidina Umar yang kata, Sayyidina Umar bawa pedang, kurang ajar kau cakap apa? Waktu tu Sayyidina Ali ada kat sebelah, ketawa je. Sayyidina Ali kata, Umar relax, sabar. Dia kata, betul lah apa yang dia cakap, betul apa yang betul Ali. Dia kata dia suka kepada fitnah, kerana Allah beritahu apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kamu tu fitnah. Jadi normal kalau dia suka kepada anak dan hartanya. Sayyidina Umar diam. Kemudian dia kata dia benci kepada kebenaran. Kata Sayyidina Ali, dalam Quran Allah menyebutkan wajah bil maut bil haqq, kematian itulah kebenaran. Jadi normal lah satu orang tu benci kepada mati. Betul lah apa yang dia katakan. Kemudian dia kata dia solat tanpa wuduk. Dia kata solat yang dia maksudkan adalah solat kepada Nabi, solatu ala Nabi. Maka selawat kepada Nabi tak perlu kepada wuduk. Oi, lagi satu dia kata dia ada yang apa yang Allah tak ada. Betul lah. Dia ada anak, dia ada isteri, Allah tak ada semua tu. Allahu Akbar. Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar pula ketawa. Sehingga kata pernah suatu masa banyak perkara-perkara yang menjadi emosi kepada Sayyidina Umar bin Khattab ditegur oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata bukan begitu Umar, macam ni. Orang alim kalau dah jelaskan, ketawa Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Umar mengatakan laula Ali lahalaka Umar. Kalau bukan kerana Ali, niscaya celakalah Umar. Alaihi ridwanullah.